Memang tempat ni highly confidential. Tak boleh bawa drone. Wah, yang ni korang kena tengok sebab apa? Alif yakin tak pernah ada lagi orang tunjuk step by step macam mana kita buat produk Alif Dinar Gold Bar dengan GB Gold. Jom. Biasalah bila kita ride ni, we ride to eat. Sekarang ni pukul 6.30. Tengah makan breakfast ni. Dah cakap nak makan breakfast yang kedua. Hari ni kita buat roguelike stage 3. Ni takkan nak masuk track. Takkan nak masuk track nak sesaruan tu. Memang psycho. Boh. Ada ke minyak? Boleh lah. Bawa berapa? 90? 90, 100, 90, 100. Best juga makan kat sini. Makan dekat sebelah Limestone Cave. Tasik Cermin. Tasik Cermin. Nice. Ini adalah pit stop makan kita yang pertama. Bila datang Penang, kita tak tahu apa plan kita sebenarnya. Aku sebenarnya duduk dekat seberang. Tapi sebab Penang punya pasar, kita mesti mau cross itu jambatan juga. Kita sampai sini perkenal nasi biryani Daca ni. Encik, kita kat mana Encik? Jangan tanya saya sekarang boleh tak? Sekarang ni kita dah settle nak patah balik ke seberang. Tapi esok geng Subuh macam Jumaat kita sebenarnya ni bukan event aku pun maksud aku. Bukan aku arrange. Ni AJK tu, so aku dapat tahu diorang jemput aku cakap okey lah best. Saya nak support di Masjid Abdullah Ibn Mas'ud insya-Allah. Okay, let's go. Hari ni geng Subuh Macam Jumaat Belah Utara ni pun bernasib baik dan ada rezeki mereka. Hari ni GB Gold datang. Kita cakap aku nak buat geng Subuh dekat sini. GB Gold kata okey. Kita nak bagi 10 gold bar hari ni. So kita tengok geng Subuh mana rezeki dia yang terpilih dapat bawa balik gold bar dengan GB Gold. Korang tahu tak ni apa benda sebenarnya? Inilah kata yang kita guna untuk potong emas. Dia. Ini memang adalah gold cutter. Kalau 1 kilo nak potong, memang inilah dia alat yang digunakan. Tak payah benda canggih-canggih. So ini adalah opening dia. I dah beritahu dah kenapa dan dekat mana sekarang ni. Sekarang Ali bersama dengan CEO GB Gold. Korang yang selalu tengok Ali bawa kilang-kilang ni macam mana proses ni. Kali ni macam mana diorang buat emas. Especially kita cakap pasal tentang produk Alif Dinar dan Alif Gold Bar.
Ni sekarang ni kita melalui proses lebur emas. So ni nak lebur lah. Ni proses awal. Lebur untuk Awal. dapatkan bentuk kita nak roll. Ya. Ini memang nak tengok. Ni dia. Gold bar. Dahsyat lah. Ni macam mana? Ni kira fasa apa ni, Fik? Dah lebur, kita akan dapat yang macam ni. Kenapa kita kena lebur balik? Tak boleh ambil yang bar seketul tu. Sebab daripada proses ni, kita nak dapatkan, kita akan masuk ke dalam mesin untuk dapatkan saiz yang macam ni. So ini sebenarnya kita panggil gold strip. Gold strip. Gold strip. So kalau kilo bar tadi dia tebal. Jadi bila kita masuk dalam mesin rolling dia akan lagi tebal. Ya. Jadi susah untuk kita nak masukkan dalam mesin untuk potong. Jadi paper lah kan. Dia punya ni lah strip lah. So ni. dia press dia akan makin melebar. Jadi kita buat siap-siap dia yang macam ni supaya kita dapat saiz ni, supaya nanti bila staff kita dia masuk dalam roll mill tu, dalam mesin tu, dia hanya perlu monitor ketebalan. Sebab ketebalan ni dia nak achieve tu sebab nak kena dengan berat lah kan. Betul. It's all about weight. Betul Yeah, lah. it's all about weight. Sebab ialah emas kan 0.1 gram hari ni pun dah RM60. Okey, daripada strip kita akan dapat blank. So daripada blank ni lah yang kita masukkan ke dalam mesin minting, dimintingkan corak-corak yang emas dibikul ke atas blank yang kita dapat. Habis yang selebih ni buat apa? Kita boleh lipat dia macam ini kan. Ini dah tak pakai kan. Kita buat ni. Okey. Dia lambat sikit nak putus. Okey. Oh macam tu je lah. Ya. Geram pula tengok. Fik, aku nak kepak-kepak ni boleh? Okey, Ni kepak boleh. ni. Kepak sini. Kepak sini. Ni satu dinar punya dia tebal sikit, jadi dia susah sikit. Okey, emas ni kita panggil dia mulo. Sifat dia adalah mulo. Jadi kalau kita tengok, kalau emas yang ketulisan tinggi, dia kalau kita kepak dia, kita reverse balik, dia tak patah. Kita kepak dia balik, nanti kita masukkan balik ke dalam mesin lebur kat atas. Kita lebur balik dan dapat balik yang macam ni, sama proses tu berulang. Ulang balik. Sekarang ni kita nak tengok final product dia. Belum lagi Alif? Alif tak buat Belum lagi? Kita baru tunjuk contoh. Apa ni? Kita baru contoh. So Alif dah lebur tadi. Ini contoh yang kita dah dalam production. Jom, apa kata Alif buat daripada ini kepada bentuk strip ni. Oh, buat tu dulu. Sekejap je. Sambut. Saya ambil Okey, pas balik kat dia. Pas balik dia. Fik, dari segi security kan, macam orang bekerja macam ni ada macam mana surveillance dia? Dia setiap proses. Sebelum lebur kita timbang. Panas siut. Release energy. Ui, panas. Macam benda mendidih. Panas dia. Tu ada glove. Patutlah. Oh. Macam pegang air mendidih. Dia dah biasa dah. Itu lah. Dia macam buat roti canai lah. Ini macam ni terapi. Ini memang nak kena jadi nipis betul lah. Okey, dah penyek, kita tengok buat Kita bagi dia shining pula. shining pula. Tadi Ali tanya macam mana security kan, staff ya. handle emas dan sebagainya. So sebenarnya daripada awal proses tu, contoh macam kita start dengan kilobar. Kita start dengan kilobar tu sebelum lebur kita timbang. Ya. Okey, dan proses seterusnya selepas dah ada strip dengan blank, dan kita akan timbang blank bersama dengan strip tu. Dan kita rekod, baru kita akan pergi kepada proses. So maknanya setiap stesen ni akan timbang berat balik. Apa tu kilobar? Kilobar ni dia adalah emas dalam bentuk kasbar, yang mana denomination dia adalah 1000 gram. So production emas biasanya semua kilang-kilang dan peraya emas dia akan membeli emas dalam bentuk kilobar. Yeah. 30 minutes later. Berat yang sama, kenipisan dan efek yang berbeza. Mirror-like finish. This is what we want. Next kita nak dapatkan blank pula. So blank, ini mesin yang kita gunakan untuk kita dapatkan blank emas Alif 1 gram. And kita push once. Wow. Wow. Perfect size every single time. Ini sebenarnya satu pengalaman Fik kan. Aku guarantee kau nak bayar masuk dalam kilang emas nak tengok macam mana pun tak boleh. Kalau kau nak tahu jenama apa, benda apa yang diorang guna mesin,
If I tell you, then I'm gonna have to kill you. Oh, tiba kan. So kamera on purpose tight sebab kita tak nak tunjuk mesin yang digunakan. So Zaidan shoot hanya close up mata aku je. Dia korang dengar je lah cerita aku sembang macam ni. Mesin dia punya tu boleh tengok kan? Boleh kan? Okey, mesin ni boleh tengok. Ini boleh, ini semua boleh. Daripada strip tadi kita dah potong ke bentuk ni. Jadi kita nak masukkan ke dalam holder ni untuk kita minting, keluarkan dia punya design tu ke atas emas alif tadi. Yang kita tengok yang Hayya 'alal falah tu kan. Ni yang dia nak buat pressing kan kira kan? Yes, pressing. Okey. There is 200 ton of pressure. 200 ton. Okay. Punyalah sekejap. Ya, itu saja prosesnya. Ni dia. Instantly press satu kali. Ni dia. Yang strip tadi less than 1 second rasanya dah keluar dah design dia 1 gram gold bar. Ini souvenir kan? Saya boleh bawa balik. Boleh? Dia kata boleh? Ha? Tak boleh? Biasa selalunya aku buat video-video kan, pergi masuk kilang, aku mesti dapat free sample ni. Aku boleh ambil dah ni satu. Souvenir. Untuk pengetahuan semua, emas alif pun alif sendiri bayar. Okey, ini proses selepas kita dah settle minting. Kalau boleh tengok dekat situ Alif, penimbang dia ada 3 titik puluhan. Ya. Oh, 3 ya. 3 titik puluhan sebab kita nak dapatkan berat yang ngam-ngam 1 gram. Certified manufacturing kita, apa yang kita garanti adalah nombor 1 purity emas 4x9, nombor 2 berat emas. Ikut sijil tu. So kalau tengok ni, ini semua yang emas alif yang berat dia lebih daripada 1 gram. Oh, ni terlebih. Ini Ni dia terlebih. berat dia. So kita bagi chief of kikis kita untuk kikis emas tu nak dapatkan berat. Okey. So kita demo Oh, dulu. dia kikis macam mana? Tengok. Sebelum ni kita akan timbang dulu. Okey, tengok maknanya ni Okay, so 1.011. Okey. Kita nak dapatkan 1.00. Okey, tu kikis macam mana? Oh. Apa? Sikit lagi. Sikit lagi. Dio, macam mana you boleh agak-agak ni? Sudah lama kakak. Sudah biasa dengan dia punya berat. Dah biasa tahu lah. Dah expert. Sebab tu dia chief of kikis. Chief of kikis. Okey. Ngam-ngam 1 gram. So kalau untuk pengetahuan Alif juga, okey, semua proses kita, daripada lebur emas, mesin kita, minting kita, semua proses ni dah disertified oleh SIRIM. Ya, itu yang kita nak. Jadi korang beli emas kena pastikan ketulinan dia. Betul. Dan bila kita bagi tahu berat dia memang cukup sebab dijamin oleh SIRIM. Dijamin. GB Gold. Okey, dah settle tadi kat kilang. Hari ni kita rush pula dekat seberang sama dengan agent dealers, authorized agent dan dealers GB Gold ni belah-belah utara. So korang, saya nak beritahu. Sekarang ni orang beli emas kan, dah lah tak tahu dari siapa beli. Ramai sangat yang cakap dia daripada sekian. Make sure bila korang beli tu dia adalah authorized dealer. Kalau GB Gold, korang boleh contact GB Gold cakap betul tak ni dealer ni, betul. Macam tu. Ini memang cerita yang unik. Masa tu kita orang launch kita punya first edition emas kita. Yelah 2 tahun lah, 2 tahun. Ya, 2024. Masa ni kita dah beritahu timing kan. Masa tu orang pertama yang beratur adalah Amani. Dia datang bawa backpack dia cantik. Cakap dia datang dari mana? Datang dari Perlis. Masya-Allah. Ni every month 1 gram. Tengok ni, berapa banyak collection dah dia. Ni baru sikit. Siap bawa ni. Now, nak make sure bila korang beli daripada authorized dealer kita yang bertauliah, yang dapatkan daripada GB Gold. Okay? You want to be safe sebab emas ni bukan murah babe. Mahal. Kalau kena scam tak pasal-pasal. Okay? So kalau korang nak juga join, contact GB Gold. We'll help you out.